Hari ni saya akan membentangkan bana episod 16. Okey, soalan yang pertama. 1A. A progressive wave is represented by the following equation. Dia beri equation 0.03 sin 2 pi darab 10t tambah x. Ini kita kembangkan masuk. Jadi kita akan salin balik. Dia akan dapat y sama dengan 0.03 sin 20 pi t tambah 2 pi x. Okey, dia beri soalan yang pertama. Determine the direction of the wave propagation. Okey, kita nampak kat sini dia punya unit dia tambah. Jadi kita tahu jawapan dia to the left. Okey, untuk soalan yang kedua pula, dia nak cari amplitude of the wave. Okey, kalau kita tahu amplitude dia depan ni, dia guna formula y sama dengan A sin omega t tambah tolak kx. Jadi A dia kita bandingkan A, kita akan dapat 0.03. Unit dia kita baca ni where x and y are in meter and t is in second. Jadi dia meter. Okey, untuk wavelength pula, yang ketiga nak cari wavelength, kita boleh guna formula K sama dengan 2 pi over lambda. Okey, K kita dah tahu, K adalah 2 pi sama dengan 2 pi over lambda. Kita pindah-pindah, lambda kita akan dapat 1 meter. Okey. Okey, untuk soalan yang keempat pula, dia minta frekuensi. Kita boleh guna formula omega sama dengan 2 pi f. Omega kita tahu dia 20 pi sama dengan 2 pi f. F kita akan dapat 10 unit dia hertz. Okey, untuk soalan kelima pula, dia minta wave propagation velocity. Kita boleh guna formula V sama dengan F lambda. Di mana F kita dapat tadi 10, lambda kita dapat tadi 1. Jadi velocity dia kita dapat 10 ms minus 1. Okey, dah stop. 3. Okey, untuk soalan kelima, particle velocity, dia nak cari particle velocity at x sama dengan 1/0 meter and t sama dengan 0.7 second. Okey, kita akan buat macam ni. Kita akan differentiate persamaan di atas. Salin dulu. Kosong poin 03 sin 20 pi t tambah 2 pi x. Okey, differentiate ni kita akan dapat 0.03 differentiate, kita dapat cos 20 salin balik pi t tambah 2 pi x. Differentiate ni kita akan dapat salin balik 20 pi. Okey, 20 pi ni kita akan darab ke depan, kita akan dapat 6 pi cos salin balik 20 pi t tambah 2 pi x. Okey, lepas tu kita gantikan nilai x sama dengan 1/0 meter dengan t sama dengan 0.7 dalam persamaan ni. Kita dapat 0.6 pi cos 20 pi t kita ganti 0.7 tambah 2 pi x kita ganti 1.0. Tekan calculator, kita akan dapat 1.88 ms minus 1. Okey, untuk soalan B pula.
The equation of a stationary wave along a string is given as y sama dengan 0.44 cos 1/3 pi x sin 1/4 pi t. Okey. Ini kita samakan dengan formula stationary wave. 2a cos kx sin omega t. Okey. Samakan dulu. Where y is in centimeter and x is where y is in centimeter, x is in meter and t in second. Determine the wave number. Okey, kita bandingkan persamaan ni dengan persamaan yang ni. Jadi kita akan dapat wave number K sama dengan 1/3 pi unit dia n-1. Okey, untuk soalan yang kedua pula, dia nak period of the wave. Okey, mula kita kena cari frekuensi dia untuk masuk dalam formula S sama dengan 1/3. Okey. Omega kita dapat 1/4 pi sama dengan 2 pi f. F kita akan dapat 1/8 plus. Okey, lepas tu kita akan masuk dalam formula F sama dengan 1/T untuk cari dia punya period. F 1/8 sama dengan 1/T. T kita akan dapat 8 second. Okey. Ya. Untuk soalan yang ketiga pula, amplitude of a single progressive wave. Okey, kita tahu dia nak single. Okey. Kita tahu dia 2A sama dengan 0.44 meter. Soalan dia nak single, jadi dia nak A saja. Dua ni kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Kita akan dapat 0.22 meter. Okey, itu saja. Soalan 2A, a charge of 200 millicoulomb pass through a copper wire within 200 seconds. Calculate current flow through the wire that time. So untuk cari current dia I, kita pakai formula I sama dengan dq over dt. So untuk dq kita dapat tadi microcoulomb. So kita convert 200 darab 10 negatif 3. Untuk masa dia 20 second. So kita akan dapat I sama dengan 0.1 ampere. Okay, untuk soalan 2, calculate the resistance of an 5 meter long aluminium wire with a diameter of 4.5 mm. Resistivity of aluminium at temperature 25 degrees Celsius is 2.72 times 10 to the power of negative 8 ohmic meter. So dia suruh cari resistance. Kita boleh pakai formula P sama dengan RA over L. So untuk area ni kita boleh masukkan P sama dengan 2.72 darab 10 kuasa negatif 8 sama dengan R kita nak cari. And then area pula kita pakai pi. R dia tadi adalah 4.5, tapi kita bahagi 2, kita akan dapat 2.25. So nak cari radius, darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2 over length dia adalah 5 meter. So kita akan dapat R sama dengan 8.55 darab 10 negatif 3 ohm. See if potential difference of 10 volt is applied across a nichrome wire with a resistance of 8 ohm. What is the current flowing through the wire? So kita nak cari current I. So V sama dengan IR. So V dah diberi tadi 10. And then I kita nak cari. And then R adalah 8. And then kita pakai calculator, kita dapat I sama dengan 1.25 ampere. Okay, untuk soalan D dia bagi circuit macam ni. Okay, first thing kita akan label yang ni sebagai R1, yang ni R2, R3 dengan R4. Okay, dia suruh cari effective resistance which is ref. So
So untuk cari average resistance kita kena simplify current ni. Okay, kita boleh tahu 2 dengan 3 adalah series. So untuk dapatkan R23 sama dengan R2 campur R3 sebab dia series. So 5 campur 5 sama dengan 10. Okay, untuk ni dan ni dah gabung. So 2, 3 akan parallel dengan R4. So kita akan dapat R234 sama dengan R23 darab R4 over R23 campur R4. So kita akan dapat 10 darab 10 over 10 campur 10. So kita akan dapat kat sini 5 kopi. Oh. Okay, untuk cari drive pula kita dah dapat ni dengan ni. So dia hanyalah series. So ref adalah R1 campur R234 sama dengan 2 campur 5. So kita akan dapat 7 ohm. Okay, untuk soalan seterusnya, if V sama dengan 18 volt, so dibagi kat sini 18 volt, determine the current I following through the circuit. So kita boleh pakai formula I sama dengan I total ref. So I tadi dibagi 18 sama dengan I total kita nak cari, and then ref kita dapat tadi 7. So kita akan dapat I total sama dengan 2.57 ampere